Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, wa laysa lirrahinil muqbidi tasarrufun yuzilul milka al-bai'i fala yasih. Lakin fi taqi aqwalun azharuha yanfuz bil mu'jamah minal musiri wa yaghlimu qimatahu yawma idqi wa takunu rahnan makalahu min ghairi aqli qalahu al imam wa la yanfudu minal mu'sir wa sani yanfudu mutlaqan wa yaghlimu al mu'siru idha aysara al qimata wa takunu rahnan. Salisu la yanfudu mutlaqan. Wa illam yanfud fanfaqan rahnu bi ibra'in aw ghairi lam yanfuduhu bil asah. Wa tani yanfudu li zawalil mani fi li zawil mani. Burung radang kerongkongan dari Barau ke Barau, dari malam, dari Jumat, malam Jumat ke radang buat bunga Jumat kutubah malam Sabtu Barau Sabtu buklam tembung-tembung anak pulih-pulih. Dulu orang di malam lah tembung. Ya, walaisa lirahinil muqbidi, tidak boleh bagi si rahin yang telah memberi kabar, yang telah menyerah barang. Tidak boleh bagi orang pegala yang kena kejuk barang mak orang gala. Tidak boleh tasarruf mempergunakan harta gala yang yuzilul milka, iaitu pengadah milik. Lanjut menggunakan harta galayan yang ada milik. Kalau ini seperti ke pulau ya haji. Layasi. Maka hanasah ianya pulau. Ya ibah kegau hanasah. Banyak tasaruh yang tasaruhnya anjut dikali ada kaya. Enggak ada milik kaya sama barangnya. Dia ada sah. Jadi pada anjut antah tasaruh. Karena kami ikan hak urang galah. Tangkut mana hak urang galah. Lakin biadati aqwalun, tetapi pada pemerdekanya barang galah itu beberapa kaum. Karena pemerdeka ada milik jin, Nabi ada bergalak, lalu pemerdeka hanya nak khilaf, hanya mutlak ansah. Tapi biar lain kan pemerdeka kebu, kita bergalak ada pulau Honda, kita bergalak ada serkah kau, zaman tu ansah. Karena ada milik urang galak, ada hak urang galak, ada pajak punya hutang tu. Nyambil kalau tak berkabar, kalau tajuk saya terima. Walaupun nanti tinggal batanya Allah ada bergalah ke bunga kontrol, ada ikat dia ada ikat dia bergalah. Cuma kebuanya kalau terima, nanti kan kena lagi dia aja tak boleh ni kebuanya. Cuma punya ada pemerintah alamiah
Dia bergala alamin dan merdeka ada yang khilaf. Ana mutlak ansah. Ya, dari khilafnya aqwalun beberapa kaul khilaf azharuha yang fuzu minal musir. Jadi tafsir ya. Berapa azhar tafsir. Dan dua macam. Berulang azhar berapa kaul itu tembus ianya merdeka. Macam merdeka yang fud dengan mu'jamah dengan bertitik zal yang fuzu tembus ianya merdeka minal musir daripada orang kaya. Orang kaya dia ada harta lain tubuh hutang kagak pegala alamiatnya 2 juta dah hutang 2 juta yang pak lamit ke borong lalu lamit yang jauh porak pun merdeka yang banyak menjona harta lain senilai hutang yang kalau kira kaya habis ya ada mesti harga lamit senilai hutang tangka kasah kemerdekaan. Cuman kasah kemerdekaan karena kaya orang kaya bayang limu qimatahu yauma idqihi. Dai bayu gayanya bohoji. Te bayu tak ada orang ya. Dai bayu gayanya urang pegala yang kai kemerdekaan lamitnya akan harganya lamit. Terima harga pasaran. Hanya masalah lamitnya yang badung, laganya lamit. Bina umum, walaupun hutang 20 juta, lamit 5 juta, tak 5 juta. Bangai urang gala, kepung dia gala dengan pun, dengan beliau hutang ubud borok. Dia bayar ke harga lamit, harga pajak. Yauma idqihi harga pada hari kemerdekaannya. Uroi kemerdekaan lamit dan harga uroinya. Kan harga uroi pegala. Kan harga uroi pegala bi. Harga uroi di kemerdekaan. Dan harganya lu takunu rahnan makanahu min ghairi aqdin. Dan ada ianya harga lamit itu dia kegala, dia keborong hutang. Pada tempatnya lamit daripada hana boleh angkat ni. Kenapa yang kelihnya harga lamit tu pengalaman tu anda. Jadi baik pemerdeka je orang kaya cok tu peng lain senilai harga pasaran lamitnya berdua keborong. Mana berdua keborong walaupun tinggal mak tayo cilau anjir dah gunakan. Dia belum kod anjir tapu anjir. Dua dah batal ini. Hanya dah taruh. Ya. Kalau imam berkata kalau baca oleh Muharramin. Yang baik pendapat Muharramin. Jadi muyo lamir yang kata ju ke borong hutang lalu di pemerdeka muyo tukang pemerdekanya saya dia dibayar hutang dibayar harga lamir yang sah pemerdeka dan payu harga lamit sebagai ganto borong hutang. Wala yang putul minal mu'sir dah ada tumbuh pemerdeka daripada urut papa anak bayu lah. Jangan harta yang najib lamit kamu kai pegala pemerdeka yang sah. Ia nampak cok hutang gong tu. Man pendapat azhar. Jadi kalian nuri. Yang pemerdeka orang kaya sah. Yang pemerdeka orang miskin sah. Karena borok gom. Borok hutang gom. Wasani yang fudu mutlakan. Pendapat tadi tembus ianya pemerdeka mutlak. Orang kaya, orang miskin. Orang miskin harta citok lebih yang tak boleh. Baik pegala. Ibu merdeka sahji. Ya, lingku tadi. Cuman karena lihat tak kau bakri,
Wa yaqrimul mu'siru idza aysara al-qimata. Dai bayu dia orang papa apabila kaya ini akan qimah. Ya, harga ada merdeka padu 7 juta. Kakak tengok ada kaya bayar 7 juta. Kakak nak? Habis. Kalau kaya kakak dapat cok ni, dia udah galak. Mak orang kaya bayu ada kuno rahanan dan ada ayat itu dia kerahan. Lagi surah baru orang kaya ada tu. Tapi yo ada kaya bayu. Wasalisu la yang putus mutlakan. Pendapat salis tidak tembus yang mutlak. Ada orang kaya ada mana tembus. Kupu dah kaya tu kan. Dia mentau lebih dapat ada harap. Dia kapal daripada harap ni. Hai bini. Ya, tak. Kemudian wa illam yamfud pampakaranu. Dan jika tidak tembus ya, tak ada pendapat salis, hanya tembus walaupun mak orang kaya. Tak ada mak pendapat azhar, hanya tembus kerana orang kafir. Ya. Dan tak ada pendapat hanya tembus merdeka. Tahu-tahu lewat pemerdekaannya walaupun hanya sah pemerdeka pampakaranu. Terlepaslah borok. Lamiannya ke haji ke borok ni. Bahkan haji ni Ibrahim kai pemah hutang. Kai pemah hutang. Kamu hutang borok baik bayar ni. Mengkah nak lebih kai borok. Nak lebih hutang. Awal ini ataupun kerja Ibrahim hutang betul. Borok lah payah. Pemah borok. Pemah hutang dikatakan hutang ni. Ya nak payah borok. Cok jo kalau dia. Awal adalah anak panasa. Panasa pemerdekaan tembus. Bagaimana ibu maaf hutang, ibu maaf borok. Tembus cuma lam yang futhu fil asah. Jadi saya tidak ikut tembus ya ibu maafnya akannya merdeka pada asah. Tetap ada merdeka ni. Kalau bangkah ada hutang ke merdeka di mana? Han merdeka atau ibu merdeka ada semua hanya hutang tentang han merdeka. Ya zaman filsafat tapi pada pendapat asal khilaf ni. Tak ada pendapat azhar urang papa hantah merdeka. Sehingga ada hutang ada asal hantah. Hanya ada pertembus dengan bebas hutang untuk merdeka lagi. Wasani yang putu pendapat ini tembul ya. Tak jadi mereka. Bahkan di Zawadil Manik dan nakat Tegah Manik. Hanya jadi mereka bertahan ada bayu lah. Ada bayu utang. Tidak ada utang. Ada librah ni yang menegak untuk merdeka. Kasah merdeka ya. Ini merdeka rudawa. Ya, kabin ya. Yang tak buat kita ada pom-pom tu kan. Hai. Berlaku. Hai mana barang memang berlaku. Ada lebih. Yang kedua, langit untuk saya sih. Jadi udah dibuat mau itu waktunya ada bela panjang orang pulang juga boleh tu. Dia mula ni. Yang kan lamit ada pacar boleh berkali lah. Terima. Walaupun kamu hayu. Pun hayu pun tanya yang orang pautang dia tu kalau kita ke dia tu. Orang utang je kalau dia tu tak boleh. Ya.
Dia tajam betul-betul. Ini. Tajam betul-betul. Dia tak balap. Ya, jadi menyokong labit ada cara. Ada cara untuk terlepas daripada borok. Kecuali bunga ada cara. Kita juga kata pulau aju kan. Orang ni pulau Melayu punya. Pulau tu. Pun tak lah tengok bayar hutang. Ya anban tu. Padahal dah tak pulau dah. Pulau. Bayar tanya le baru je. Bayar hutang pun le baru je. Bayar hutang le baru je. Atau bukan jidin dia orang. Galang tu ni. Pulau ikut. Gaji dia gaji. Cuma berhaji dan bayar. Dah hutang baru dah lain. Kena jok lain kan. Dia kecil lah. Yang kena hikmat. Dan terima galah. Dan barang boroknya. Dan dia ke kau BOB. Habis ke daya ni. Kaya gaji pula. Dia ke pula, kan tanya dia bayar lain lah. Ya. Dia. Dia kerja lain. Dia hantik, baru yang hantik dan sama dengan kau. Dia dah bagi-bagi untuk kepau. Dia mipah kerja macam. Dia lebih baik, baru ujung kau. Dia je kurang. Jadi hikmah, hutang yang nak borong. Ada bangkrut kurang, hutang yang ke urang yang nak borok, aduh pula. Borok yang pergi. Dan dari rindu sana. Kalian rindu sana, galak sana untuk merdeka urang, ejek budak lebih. Tinggal lihat perkara-perkara tengok dendangan merdeka. Bihar merdeka, Pohgop merdeka. Lima puasa, merdeka, belian, lul yang ganjaran ni, merdeka lagi. Jadi galak sana, galak Nabi, galak Allah. Bebas dia daripada perbudakan. Walau allakahu ay allaka itikal marhuni bisifatin. Fawujidat bahwa rahnon, maka ia tak. Jika ta'liq ianya poji akannya merdeka. Akannya merdeka marhun. Merdeka borok. Ai mentang lami ke borok. Kita ni merdeka ai kun. Nyob yo tu Jokowi waceh kah merdeka. Ya itu. Udah kayak cauta mago. Borok lami. Lalu ke malam ya. Jokowi wajah kah mereka. Baik fikir Jokowi meledos tinggal raja wajah. Dada baru tidak maka dapatkan tipu katu Jokowi. Wah non pada dia masa untuk dalam dalam bayu hutang dalam untuk tanggung. Itu bayu hutang berbulan. Tadi merdeka lah biar itu. Dalam harapan nak Jokowi kena doka ke raja. Ya tu tebi memberi ya. Kata kaya lah letak bantu pertama. Kaya tu tebi. Aduh Jokowi wajah. Jadi betul lah kala. Yang bakal yang tak maka sama hukum lagi ibu merdeka langsung. Kita ni merdeka berempat tipe tali ya. Sedangkan borok mentang bikat yang sama lagi hukum ibu merdeka yang tengah borok ya. Beliau utama kakak hilang dia bawa pendapat. Bayang putul itu ku bilal musim ila akhiri pada kadang. Maka tembuslah merdeka daripada orang kaya hingga akhir berada. Dia hilang dia bawa pendapat. Punya orang putar ni yang orang kaya sah merdeka dan wajib bayu yum untuk gelantau borok.
Au hidayah madang ataupun didapatkan akan dia hanya merdeka ribut sesudahnya, dia sesudah lepas borok. Ba'da fikakil rahdi. Kali bayar hutang. Dia punya ujak untuk kawi wajah kah merdeka. 7 bulan saja ujak untuk kawi. Hutang kali bayar berapa? Dia bagi. Nah, mata dia tu kuala sahih. Tembuslah merdeka dia pendapat sahih. Jangan biar kat merdeka tu. Wasari aku ta'liqu batilun kata jizi fi qaulin. Ya, pendapat tadi ya berkata ya bermula ta'liq itu batil. Ta'liq merdeka batil ta'liq itu. Sama lagi tembus fi qaulin pada satu kaul. Tak ada kata kaul ini. Ada langsung ke batil je kaul pun, kaul tadi. La yang buat kaul yang lain. Kaul yang lain lah yang butuh mutlakan. Buat orang kaya perlu kasih ada tembus. Yang benda katanya tidak tadi anak sah tu. Tadi anak sah ni anak kalau dia diam tengok kiban. Anak sah tadi. Sama lagi hantar kepada kalat tu. Anak kalat orang kaya orang kasih. Jalim kau bitai. Tak. Barang yang kali terima oleh orang galak hanya tak berada milik. Wala rahnuhu li ghairi. Dan juga tidak boleh menggadaikannya bagi lainnya. Ada yang bagi lain marhun indah. Tak bergalak aku lain lah untuk utang apa lain. Jadi hendak kalau bergalak aku tunggu saya ni. Bang juta. Kalau muntah aku pen, bang juta tu bergalak nak haji. Walaupun dia hendak saya. Jadi walaupun dia hendak 15 juta. Mana 5 bayar kan saya. Haji. Lega kalian dari barang. Asal kami ikat utang dengan saudara dia, dah borok. Haji ni dah bukan ke borok orang lain. Wala tazwid, jangan berkahwin mak surah. Lami inang. Tak bergalah lami inang. Kali terima, hanya berkahwin ni. Mati baik ibadah tu ada kau. Tak berkahwin, hamil, mati je tu, ada kau. Baik dahu yang usul marhuna, maka usul kahwin dipukul dia akan marhun. Sebab ada tak pulau tu, murah. Nabi melangkau ada tak pulau, murah. Bila Nabi ada langkau ada pulau mahal. Wa yuqallilul raqbafi. Dari pukul orang ia hanya perkahwin, akan orang galak pada jalan dia. Dia galak ini kau. Dia galak ni, dia pergi saja ni. Kamu lakor, hanya pergi. Dia galak, baik. Minta lain, minta. Ya, yang bujang, yang tajam. Aku tak punya orang yang aku yang single ni kan. Ada belah lebih long ke panu lu bayar lu cok lu kau hutang. Baik ke. Dan single betul. Baik kalau lebih belakang itu. Untuk bayar hutang dah pun dah bengkat dah lagu. Qala fi radah, kulli min radah. Falau khalafa fazawajal amda awil amatal marhunaini fadikahu batil. Maka jika mukhalafah ia urun penggalah. Fazawajal amda maka perkahwin abang. Ya, jadi perkahwinnya termasuk dia agam, dia dah perkahwin. Murayu mungkin. Tu mana main balik kerja dia malam ke bawa apa urut tengok kata lain je. Lain benda ni. Jadi kita pergalah dalam hamba agam. Tak berkahwin. Padahal tak berkahwin. Atau tak pergalah hamba inang. Ya. Kan tak berkahwin. Jadi perkahwin hamba dan ammah yang marhum dua-duanya. Maka nikah itu betul lah. Besarah dengannya oleh Qadhi Abu Taib. Hantar nikah.
Ambil kata pegala, jangan hanjir dia berkahwin. Baik, Nabi agak betul, Nabi tidak. Nabi itu dibahaya lah. Nabi agak. Ini gaduh. Kamu nak bakar tu. Kamu harap kamu gaji. Karena wajib ibu kena bakar. Dia tentu ni. Kalau dah belau, dah boleh jadi jauh belang. Bila gaji tu dia tu, dia kamu ke rumah. Karena nak bakar abang usaha. Dia jawab belang dia apa? Ada ibu dia ke rumah. Ya. Ini kurang. Walal ijarah dan tapu bersewa. Entah bersewa. Entah perental dia itu. Motor kena bergalak je ada perental. Syarat ikan ada itu halal. Jika ada hutang itu hutang hal. Kalau kau hutang mangkau, ada berapa je bayi. Bila hutang pengko saya ni, mau hutang. Enggak berarti enggak. Motor Pak Borok. Ya. Aju motor ke Borok. Lalu terima. Dia itu dia perental motor yang. Dia perental. Baru dia perental beri hutang ni. Pajak enda yang dia perental. Englah hutang. Cuba anak sebut hotel. Anak sebut kan? Dia sebut hotel lain nama. Atau yang hilu qablaha. Atau dia sebut hotel tapi tertunai ianya hutang sebelumnya mudah sewa. Awai bayar hutang. Awai tangguh hutang kan? Masa sewa. Atau masa rental. Apakah tangguh? Wow rau. Hutang pun wow rau. Baik pun borok betul. Yang ini ada perental ke Jumaat haji. Anda lebih awal. Terus masa bayar hutang yang boleh anda bayar pulau betul. Pada pulau kamu ikat kan? Pulau sewa. Maka haji. Haji sewa. Ada yang mana qablah muddatiha sebelum masa sewa. Fainahu tuqallilu raghbah. Maka sungguhnya sewanya itu ibu kurang yang akan galak kau. Tak belau barang dalam sewa kau antara galak. Dah toko kena sewa itu sewa. Tapi tak tinggi tu belau toko lu. Dalam sewa tu IT. Tak lain betul. Lu perlu bukan. Hanya nak bukan pun tak belau. Lain orang ke bapeng, dia tahu ke bapeng, ke bawah toko. Ini jokan. Kita buka. Jadi dia orang galak. Fatam tulu maka bantu ya sewa. Bi khilafi ma idza kana dainu yahilu ma'da mudatiha. Dengan sebalik barang apabila adalah hutang itu tertunai ya sudah masa sewa. Sewa segala Jumaat, bagi hutang dulu jenta. Ya, itu sah ada perintah segala Jumaat. Selangkah hutang, dia boleh bayar. Apa pirakiha apa dia? Pura bayar hutang, puranya habis rental betul. Jadi bayar tajuzul ijarah maka bolehlah bayar wakaf. Dia kegop, kegop sewa. Wa tajuzu lil murtahidi mutlaqan. Dan harus yang pertama bagi orang galak mutlak. Buah awai bayar hutang, buah awai habis bentar sewa. Jadi bila kemudian galak ingat sama sewa. Galak toko untuk tak sewa aku orang. Walaupun galak timulut, sewa di contoh galak. Sebab ajar orang ajar, salah. Wala yang perlu rahnu dan juga ada batu rahat. Oh kata pengalak kata sewa kekewajan. Batu rahat han. Yang rahat yang galak sewa. Itu tangguh